So kucing kita minum air setiap hari tapi masalah batu karang dengan buah pinggang masih ada. Jawapannya mungkin bukan pada mangkuk air tapi dalam mangkuk makanan itu sendiri. Hari ini kita expose satu silent killer yang ramai pemilik kucing terlepas pandang, iaitu moisture content ataupun kadar kelembapan dalam diet orang. Selamat datang ke National Cat Health Month Special 24 Whiskas Tip episode 15. Kibbles yang kita bagi makan setiap hari hanya ada 8 hingga 10% kandungan air. Itu sangat kering. Bayangkan kita hari-hari makan biskut kering tanpa henti, kering tekak mat. So kenapa? Sebab kucing ialah obligate carnivore. Badan diorang ni direka khas untuk makan air tu, bukan just minum daripada mangkuk je. Bila diet mereka terlalu kering, badan kucing terpaksa bekerja keras. Tanpa air yang cukup dalam makanan, air kencing menjadi terlalu pekat. Inilah punca utama kristal, batu karang, jangkitan saluran kencing dan tekanan kronik pada bawah pinggang. Sebab tu moisture ni penting dekat dalam diet orang. Kita tak payah tukar semua, tapi kita boleh bantu secara pasif. Campurkan wet food dalam diet harian, gunakan freeze dry yang direndam air, atau sekurang-kurangnya tambah tofu yang berkuah. Ini cara kita hydrate mereka tanpa perlu paksa diorang minum. Saya tak cakap kibble ni jahat, tapi kalau kibble sahaja tanpa moisture ataupun kelembapan yang cukup untuk diet diorang, itu bukan diet yang sihat untuk seekor kucing. Sebab kesihatan bermula daripada hidrasi yang betul. So save tips ni dan share. Remind dekat kawan-kawan cat parents korang yang lain.